Hai korang, hari ni I nak straightkan rambut menggunakan Vapor Straightener daripada Eucalyptus. So this one memang sangat-sangat bagus, especially untuk sesiapa yang ada masalah rambut yang kembang, rambut yang frizzy dan juga kering. Dia adalah sejenis steam iron. So bila steam iron ni, dia memang susah nak rosakkan rambut kita, malah dia akan bagi efek yang lebih lembut dan juga licin. Akan tunjukkan cara-cara untuk pakai. Okay, so korang akan dapat 3 pin plug macam ni. Untuk produk Eucalyptus ni, korang akan dapat 2 tahun warranty, dan if anything happen, jangan risau, boleh direct contact seller. Seller memang sangat-sangat fast respond. Swivel cord. So ada onkan dekat sini. Okey, sebelum tu kita akan isikan air dahulu dekat bahagian depan ni. So cara dia senang saja, korang cabutkan macam ni. Okey. And then terus isi air dekat bahagian sini. Buka saja. Twistkan. Masukkan air ke dalam lubang ini. Lepas tu kita tutup. Then slot in balik macam ni. Ada dia dah on ataupun off. Korang akan nampak LED screen dekat bahagian dalam ni. Alright, this is 3 button. Korang boleh tengok ada 3 button dekat sini. So on bahagian bawah ni. Okay, nampak tak? Macam mana nak setkan, tekan saja dan sesuaikanlah temperature berapa yang korang nak. Temperature minimum adalah 150 degrees dan maximum temperature boleh pergi sehingga 230 degrees. Ya, macam mana kita nak tahu sama ada warp dia function ataupun tidak? Tak. Kalau korang tekan, yang ini adalah without ataupun tanpa pakai warp. Kalau keluar gambar warp tu, maknanya korang boleh gunakan straightener ni sebagai vapor straightener. So salah satu cara untuk korang tahu sama ada vapor straightener ni boleh berfungsi sebagai warp. Okey, korang presskan saja dekat bahagian tengah ni, dia akan keluar warp. Korang akan nampak warp kecil dekat bahagian tengah ni. Nampak tak dia keluar? Okey, so jom kita luruskan rambut. As before that, jangan lupa untuk apply heat protection untuk mengelakkan rambut kita daripada terus rosak. Nampak tak? Dia dah start lurus serta lembut. Straightener ni memang sangat-sangat berbeza tau dengan straightener yang lain, di mana dia bukan saja meluruskan rambut kita macam seolah-olah macam kita buat keratin ataupun rebonding, tapi rambut kita akan jadi lembut. Nampak tak? Perbezaan dia memang sangat-sangat bagus korang. As you can see here, rambut I bukan saja lurus, tetapi dia bagi efek yang lembut dan juga shiny. So memang sangat-sangat puas hati. Okay, so untuk sesiapa dekat sini yang ada rambut kembang, frizzy ataupun rambut yang tengah kering, rosak, it's so worth it untuk korang grab vapor straightener daripada Eucalyptus ni. Okay, memang berbaloi. Check out dekat beg kuning bawah ni sekarang. Bye!